Barang yang dinanti-nantikan telah pun tiba, iaitu cermin mata Iris daripada filem Agent Ali The Movie 2. Iris yang dipakai oleh Ali dan juga iris yang dipakai oleh Alicia. Dua warna berbeza, merah dan kuning. So, bertindak segera join Agent Mata. Dan kali ni kita buka iris yang dipakai oleh Ali dahulu. Packaging kotak nampak kemas dan saya mula-mula ingat ianya kecil, tetapi jangkaan saya salah sama sekali. Kotak dia betul-betul besar dan di sebelah kotak nampak tulisan mata dan juga iris. Project Iris bermaksud Infinity Retinal Intelligent System. Di belakang kotak ini juga menunjukkan fungsi-fungsi yang ada pada iris. Kita juga akan mendapat dua jenis item di dalam kotak ini. Satu iris dalam bentuk coin form dan satu lagi iris yang boleh kita pakai. Di sebelah kanan juga menunjukkan model karakter Ali memakai iris dengan begitu hebat sekali. Memang cantik, kotak packaging memang nampak cantik dan menarik perhatian. Sampai saya pun tertarik, itulah masalah dia. Jom kita unbox sekarang. Oh ya, tahukah anda iris ni diciptakan oleh Ibu Ali? Ya, beliau datang ataupun dari Teras Tekno. Teras Tekno ni adalah teras yang mencipta pelbagai jenis teknologi untuk kegunaan ejen-ejen lain. Dengan kata lain, mereka adalah spy yang mencipta gadget-gadget spy. Berbalik kepada produk iris kita ini, saya tengok dia punya bingkai pun amat tebal. Dia ada 3 jenis button di sebelah kanan dan 1 button di sebelah kiri. Dan desain bingkai dia juga menunjukkan warna penggunanya. Sebab Ali memang dia punya desain berwarna merah, so bingkai iris pun menjadi warna merah. Dan marilah kita tengok pula desain ataupun bunyi yang akan datang daripada iris dalam bentuk coin mode. Let's go! Malangnya produk yang saya dapat ni agak faulty, di mana iris yang berkacamata ni tak dapat scan kepada iris mode yang satu lagi. Kalau tak silap saya, kalau kita berjaya mengscankan benda tersebut, kita akan dapat dengar karakter voice, iaitu karakter Ali sendiri mengeluarkan dialog daripada filem Agent Ali 2. Tetapi tak apa, walaupun kita tak dapat nak scan dan dengar suara dan juga lagu-lagu yang ada di dalam iris coin mode, tetapi di cermin mata ini pun ada sound itu juga. So dia balance out lah. Walaupun kita tak dapat nak dengar dekat coin mode, kita still boleh dengar melalui kacamata iris. Memang nampak cantik dan kemas. So mari kita test sound tersebut.
overall walaupun produk saya dapat faulty, tetapi saya still puas hati dengan kualiti produk ini. Sampai sini sajalah video saya kali ini. Jumpa next time. Bye. Oh ya, jangan lupa tonton Agent Ali 2 di Pawagam ya. Enjoy. Bye.